Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform-platform sosial media saya yang lain, FB, Insta dan juga TikTok. So hari ni saya dekat Ipoh. Kita nak tengok majlis perlancaran motosikal baru CF Moto 675 NK. Jom. Okey, sekarang kita dekat Green Town Ipoh, atau sekarang diorang panggil Angsana Ipoh. Dah ada dealer baru CF Moto dekat Ipoh. So kepada orang-orang Ipoh yang mencari CF Moto, korang boleh datang dekat sini lah. Nampak ni, Angsana Mall Ipoh. Setentang sahaja. Masuk sekali dalam. Saja kita tengok kat dalam apa dah. Alright guys, ini bahagian dalam kedai dia, CF Moto Ipoh. Siapa-siapa yang berminat, korang boleh datang tengok-tengok. Nampak cukup premium. Macam-macam jenis motor ada, Ziho pun ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hargai sekalian, salam sejahtera dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami pada hari yang istimewa ini. Ladies and gentlemen, introducing the new 675 NK from CF Moto, together with Comfort 41 Sundaram ini. Confetti. Confetti. They have, ladies and gentlemen. Alright guys, ini dia motosikal baru dilancarkan oleh Air Force dan juga CF Moto Malaysia, iaitu CF Moto 675 NK. So ini rupa hadapan dia, lampu hadapan dia full LED dan ada satu projektor kat tengah-tengah ni. And jom kita tengok lampu belakang dia pula. So ini bahagian belakang dia. Saya rasa ramailah suka design motor yang tercongek macam ni, menonggeng ke atas. And of course lampu belakang dia pun full LED. Ada LED strip dekat belakang, memang cantik. Sama macam 675 SR juga. Tu lampu projektor dia guys. Korang suka tak design rupa hadapan dia ni? Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 3 silinder. Kalau nampak ada 3 batang pipe yang keluar tu, bersesaran sekitar 675 cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 94 horsepower dan juga 70 Newton meter of torque. So lebih kurang sama je lah macam saudara kembar dia 675 SR. Sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork adjustable daripada KYB. And seperti yang korang tengok ni guys, brake hadapan dia menggunakan 2 disc, caliper radial 4 port daripada J1 Ho-Huan. Ikut korang lah nak panggil apa. Dan ini menarik juga pada saya, dia menggunakan radial master pump. Susah nak jumpa guys, motor-motor CC macam ni pakai radial master pump. Ada brake cooling system guys. So motosikal ni of course datang dengan ABS, dual channel depan dan belakang. And ada traction control system, 2 level. Sistem suspension belakang dia juga menggunakan KYB, adjustable preload dan juga rebound. Korang tengok ni, jarang guys. Okey, ini sistem exhaust dia, underbelly exhaust system. Ini muffler dia nampak cantik design dia kan. Ini design luaran dia je guys. Dia punya muffler, pipe dia tercongek terkeluar kat dalam tu je. Tapi design luaran dia cantik lah pada saya. Okey, belanja sikit bunyi korang. Exhaust kontot.
mantap sekali guys. Seat dia guys, dia menggunakan 2-piece seat, rider seat, passenger seat, and tangki petrol dia pun design memang cun, and capacity dia pun agak besar, 15 liter guys. Paparan meter dia full colored TFT dan juga ada tire pressure monitoring system TPMS. So meter dia boleh connect dengan phone, and seperti yang korang tengok ni ada damper datang percuma percuma. So ini button TCS dia untuk korang control 2 level, and motosikal ni berat dia quite light juga guys. Berat keseluruhan dia, berat basah dia sekitar 189 kilogram. So okey jugalah untuk motor 3 silinder 600cc. Dan kalau kita tengok kat bawah ni, korang tengok ada sensor dekat gear lever dia ni. Dia ada quick shifter guys untuk upshifting. Menarik. Saiz tayar depan dia 120, saiz tayar belakang 180. Ini bukan tayar Pirelli guys Ini tayar brand CST. Alright guys, itulah dia sedikit sebanyak tentang CF Moto 675NK yang baru sahaja dilancarkan oleh M-Force dan juga CF Moto Malaysia. Harga jualan dia bermula daripada RM33,888 sahaja. So kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat dealer-dealer yang terdekat dengan korang. Sekarang ni seluruh Malaysia dah ada. And jangan lupa guys, tekan button follow tu, sebab saya sentiasa update tentang perkembangan dunia motosikal negara kita. Bye. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Berapa followers tadi? Berapa followers? 3 juta.